Baginda Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang menziarahi wali Allah sama dengan menziarahi aku juga. Kenapa? Kerana di dalam roh para wali itu ialah roh Rasulullah. Kata baginda Rasul, aku dari roh Allah, orang mukmin dan seluruh isinya dari rohku. Jadi penjelasannya, kalau kita menziarahi kubur mestilah tembus pandang, iaitu jasad, hati dan roh. Jadi kita ini hasil dari ayah dan ibu, iaitu bulu, kulit, darah, daging dari ibu, sementara urat, tulang, otak dan sumsum dari bapa. Jadi hasilnya adalah diri kita. Oleh itu bila kita beramal seperti solat, berzikir dan selawat, ibu dan ayah pun mendapat ganjarannya. Sebab tubuh kita yang zahir ini hasil dari ibu dan ayah. Sebab roh Muhammad sentiasa hidup dalam diri kita. Pengertian anak yang soleh ada dua erti. Kalau secara syariat ialah diberi pendidikan agama agar menjadi manusia yang berguna. Tetapi kalau pengertian secara hakikat ialah anak yang mengenal Allah.